54% daripada pencarung kira BSP yang berumur 54 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM50,000. Jika anda berusia 54 tahun, anda ada baki sekitar 5 tahun lagi sebelum anda diwajibkan bersara. Apa perancangan anda untuk pastikan simpanan anda cukup untuk bersara nanti? Dan tahukah anda, kira BSP telah menaikkan simpanan asas persaraan daripada RM240,000 kepada RM390,000 menjelang 2028. Ini bermakna, dalam masa 5 tahun, anda perlu mencari formula untuk menambahkan lagi simpanan sekitar RM150,000. Jika dikira secara kasar, anda perlu menyimpan sekurang-kurangnya RM2,500 selama 60 bulan. Tiada magic dalam memilih simpanan, anda perlu mencari cara bagaimana untuk anda menambah pendapatan untuk anda menambah simpanan. Dengan simpanan dalam bentuk emas fizikal, anda bukan sahaja dapat pastikan simpanan anda susah bocor, tetapi juga kekal lebih lama berbanding dengan simpan wang. Bagi yang ingin memulakan simpanan persaraan anda dalam bentuk emas, boleh klik link di bio saya dan tekan daftar percuma. Saya akan bantu sebaiknya.